Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna nota yang ada di hadapan saudara-saudara sekalian hari ini sebenarnya telah kita bincangkan tanpa nota sebelum ini. Bahkan kita sebenarnya telah masuk dalam nota yang kelima, tapi satu saja contoh. Akan ada dua lagi di situ. Oleh kerana saya rasa saya sendiri pun tak puas hati juga hari itu. Tentulah hadirin dan hadirat pun tak puas hati juga, sebabnya tanpa nota, maklumlah. Walau bagaimanapun kita tidak nak baca semuanya apa yang ada dalam nota ni. Hanya kita akan menekankan contoh yang ketiga sahaja, sebab saya rasa banyak poin-poin yang saya belum kemukakan sebelum ini. Dan tujuan sebenarnya ialah kita menghadam sesuatu usul itu supaya dapat dijadikan panduan dan pedoman untuk kita dalam menilai sesuatu hadis, walaupun dengan hanya semata-mata menggunakan usul dirayah. Nota yang keempat ini mengandungi usul yang keempat. Dan contoh yang ketiga ini pun sebenarnya belum selesai lagi, belum habis. Saya masukkan ke dalam nota yang kelima. Sebabnya jadi banyak sangat kalau masuk dalam satu nota ni semua sekali. Itu akan kita lihat dalam nota yang kelima nanti, bersama-sama dengan usul kelima. Jadi perbincangan kita tempoh hari, agak lama kita bercuti, ialah berkenaan dengan usul keempat. Usul keempat ialah hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan malaikat dan mengaibkan mereka, seperti menampakkan mereka sebagai makhluk yang bodoh, telah tersalah dalam melaksanakan tugas, menderhakai Allah, melakukan dosa dan sebagainya. Semua adalah palsu dan karu. Kalau ada unsur-unsur macam ni, ingatlah, ini semua karu. Begitu juga dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menggambarkan para malaikat seperti kartun-kartun dan menyatakan kejadian mereka daripada selain nur. Antara contoh yang dapat dikemukakan untuk usul ini ialah contoh yang pertama. Itu saya telah bincangkan sebelum ni, dan mengharapkan tuan-tuan semua baca sendirilah, ya. Jadi contoh pertama menggambarkan bagaimana malaikat itu bodoh nampaknya, mudah ditipu. Semua ini tak boleh terima, ya. Contoh yang kedua yang saya berikan berkenaan dengan kejadian malaikat itu, bukan daripada nur, tapi daripada walaupun sebahagian mereka dikatakan daripada titisan air mandi wajib, orang yang melakukan mut'ah. Itu contoh yang kedua. Dan sebenarnya apa yang saya sebutkan dalam usul yang keempat ini banyak lagi, misalnya tersalah dalam melaksanakan tugas, itu tak mungkin berlaku. Kalau ada riwayat-riwayat yang menunjukkan begitu, riwayat-riwayat itu zahirnya nampak macam hadis,
setengah-setengah orang kata hadis juga. Jadi kita tak boleh terima lah. Tersalah menjalankan tugas ni, misalnya sepatutnya besok kena mati, dia telah matikan hari ni, misalnya. Kalau malakul maut lah, itu tak boleh diterima. Atau diutuskan supaya membawa wahyu kepada Sayyidina Ali mengikut Syiah, tiba-tiba tersalah pergi bawa kepada Muhammad. Ini semua tidak mungkin lah. Dari sudut dirayahnya, kaedah dirayahnya, dengar saja cukup, tak perlu bincang dah sanad, tak perlu bincang dah. Jadi dua contoh, itu saya harap baca sendirilah, sebab kita pun telah bincang agak detail. Cuma saya nak ambil contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini menampakkan malaikat itu tidak maksum, tidak terpelihara daripada dosa-dosa atau tersalah, sedangkan mereka itu mesti terpelihara. Jadi contoh yang ketiga ini agak banyak, panjang, pada muka surat 77 ya. Sila lihat di situ. Cerita kisah Harut dan Marut. Saya rasa bahasa Melayu yang kata karut marut itu pun di sinilah puncanya. Cuma dia tidak harut, karut, tapi marut tu dah sama. Karut marut ni, cerita yang karut marut. Jadi kisah Harut dan Marut, dua orang malaikat yang dikatakan telah menjelma menjadi manusia di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Harut dan Marut dikatakan mengajar ilmu sihir kepada manusia dan telah melakukan beberapa dosa besar, sehingga mereka berdua dihukum Allah dalam keadaan tergantung kaki ke atas dan kepala ke bawah di Babylon sampai hari kiamat. Kisah ini begitu popular di kalangan umat Islam di seluruh dunia, bukan di tempat kita saja sebenarnya. Seluruh dunia semua kena, semua kena ni. Meskipun ia sebenarnya tidak berasas dan hanya berpunca daripada Israiliyat. Antara sebab kenapa ia menjadi begitu popular ialah kerana kisah itu terdapat di dalam kitab-kitab hadis dan tafsir yang terkenal. Ia dinukilkan pula daripada para sahabat dan tabi'in. Malah ada juga yang dinukilkan daripada Nabi SAW sendiri. As-Suyuti di dalam Ad-Durrul Mansur ketika mentafsirkan firman Allah, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut," bermaksud dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Al-Baqarah 102 telah mengemukakan beberapa riwayat. Suyuti telah mengemukakan beberapa riwayat dan kisah-kisah pelik yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, Ibnu Abbas, Ka'ab, Ar-Rabi' dan As-Suddi. Jadi itu yang sebab jadi keliru tu. Kenapa jadi popular cerita? Sebab ada dalam kitab. Kitab-kitab itu dianggap sebagai kitab-kitab yang muktabar, sama ada dalam tafsir ataupun hadis. Tapi oleh kerana umumnya masyarakat Islam ni dia tidak ada penapis apabila membaca kitab-kitab ni, maka terkenalah kita kata virusnya ataupun racunnya, kumannya kena. Itulah puncanya. Lebih-lebih lagi dalam setengah-setengah kitab tu dia tidak buat komentar. Itu lagilah. Oleh kerana masyarakat Islam ni percaya kepada pengarang-pengarang tu. Boleh jadi pengarang tu dia ada cara dia sendiri, ada cara dia sendiri. Sebab itu kita nak baca kitab-kitab yang tidak diperakui oleh ulama, boleh dibaca untuk umum. Sepatutnya kita kena ada penapis sendiri untuk membaca buku-buku macam tu. Kalau tidak, dia akan menimbulkan masalah lah, seperti yang berlaku ni. Boleh jadi maksud dia sekadar
dia kira orang yang pandai baca, ataupun sekadar mengumpulkan apa yang tersebar berhubung dengan sesuatu ayat itu tanpa mengambil kira sejauh mana kesahihannya. Itulah riwayat-riwayat dan kisah-kisah yang dinukilkan daripada mereka ini dikemukakan juga oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Mardawayh, Ahmad Hakim, Ibnu Hibban, Abd bin Humayd, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Abi Dunya, Al-Baihaqi dan Al-Khatib di dalam tafsir-tafsir dan kitab-kitab mereka. Walaupun terdapat agak banyak versi kisah Harut dan Marut, tetapi intipatinya dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi banyak kalau kita nak sebut semua tu ambil masa. Sebab itu ambil ruang. Sebab itu saya pun pilih hanya 2-3 saja. Itulah iltizam kitanya untuk kemukakan 2-3. Sebab kalau nak kemukakan semua banyak sangat. Cuma kita simpulkan daripada riwayat-riwayat dalam beberapa versi itu, kesimpulannya, intipati sebagai berikut. A. Para malaikat di langit bersungut kepada Allah tentang manusia di bumi yang banyak melakukan dosa dan maksiat. B. Mereka mencela manusia atas perbuatannya yang keji itu dan tidak dapat menerimanya. C. Kerananya Allah berkata kepada mereka bahawa kalau kamu menjadi manusia, kamu juga akan berkelakuan seperti mereka. Tetapi para malaikat mengatakan tidak. Mereka tidak akan berkelakuan seperti manusia andai kata mereka menjadi manusia. D. Maka Allah memerintahkan agar mereka memilih 2 orang malaikat untuk dijadikan manusia buat sementara waktu sebagai bukti. E. Setelah dipilih Harut dan Marut, mereka diturunkan ke bumi sebagai manusia yang mempunyai syahwat dan terikat dengan perintah serta larangan Allah. F. Setelah beberapa lama berada di bumi, mereka diuji dengan seorang perempuan yang sangat cantik, bagaikan bintang Zuhrah di antara sekian banyak bintang-bintang di langit. Berdasarkan sesetengah riwayat, perempuan itu bernama Zuhrah. Setelah melakukan perbuatan sumbang dengan Harut dan Marut, ia disumpah Allah dan ditukar rupanya menjadi bintang Zuhrah. Setengah-setengahnya mengatakan Zuhara. Itu tak apalah, tak kisahlah perbezaan sebutan itu. Berdasarkan sesetengah riwayat yang lain pula, perempuan itu sendiri memang bercita-cita untuk terbang ke langit dan menjadi bintang. Ia menyatakan kesediaannya melakukan perbuatan sumbang dengan Harut dan Marut dengan syarat mereka bersedia mengajarkan kepadanya cara-cara untuk dapat naik ke langit. Jadi ada beberapa versi yang berbeza begini-begini seperti yang kita simpulkan inilah. G. Apabila Harut dan Marut betul-betul tergoda dengan perempuan itu dan mereka mengajaknya melakukan perbuatan sumbang, perempuan itu enggan kecuali jika mereka menganut agamanya dan bersedia menyembah berhala yang disembahnya. H. Harut dan Marut walaupun telah betul-betul gila kepada perempuan itu, namun mereka tetap tidak mahu menuruti kehendaknya. Akhir sekali perempuan itu menawarkan kepada mereka salah satu daripada 3 pilihan. 1. Menyembah berhala yang disembahnya. 2. Membunuh orang. 3. Meminum arak yang dihidangkannya. I. Setelah diberi 3 pilihan tersebut, Harut dan Marut memilih minum arak, kerana pada anggapan mereka minum arak paling ringan di antara 3 pilihan yang diberikan. Tapi apa yang berlaku selepas mereka berdua minum arak ialah selain berzina dengan perempuan berkenaan, mereka juga membunuh seorang manusia yang telah menyaksikan perzinaan mereka. J. Setelah melakukan dosa-dosa besar tersebut, Harut dan Marut tidak mampu lagi naik ke langit dan rahsia mereka diketahui oleh sekalian malaikat. Pada ketika itu barulah semua malaikat sedar betapa sukarnya menjadi manusia. Barulah mereka beristighfar untuk manusia yang berada di bumi. K. Akan Harut dan Marut pula diberi Allah pilihan sama ada hendak disiksa di dunia atau di akhirat atas kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan mereka. Mereka berdua memilih untuk disiksa di dunia
Kerana siksaan dunia akan ada juga akhirnya, sedangkan siksaan di akhirat pula tidak berkesudahan. Maka mereka disiksa di Babil dalam keadaan kaki ke atas dan kepala ke bawah hingga ke hari kiamat. Itulah kesimpulan daripada beberapa versi kisah Harut dan Marut. Yang mana yang saya pilih 2-3 ni, ya, sebahagiannya mengandungi beberapa perkara yang sebut tadi, sebahagiannya mengandungi yang lain. Begitulah. Tapi tidak semua yang sebut tadi ada semua di sini. Sebab untuk ringkas lah, kita tidak mahu banyak sangat riwayat, dan kita pilih mana yang paling menarik lah, yang paling menarik dan paling boleh mengelirukan orang, sebab ia tersebut di dalam kitab yang sangat hebat dan diakui oleh ulama. Sedangkan kedudukannya menurut penilaian ulama sendiri sebenarnya tidak berasas, kedudukannya. Di bawah contoh ketiga ini, penulis akan mengemukakan 2 hadis dan 1 athar sahaja berkenaan dengan kisah Harut dan Marut sebagai perbandingan. 1. Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan, kata beliau, cuba tengok dalam musnad Imam Ahmad, itu masyhur tu, masyhur. Tetapi ada benda ni, nanti kita akan bincang di mana letak kelemahannya dan bagaimana seharusnya menggunakan usul dirayah ni kita menilai hadis-hadis seperti ini. Dan tidak salah, sebenarnya ini boleh digunakan oleh setiap manusia yang berakal, apalagi orang Islam yang ada paduannya tersendiri. Lebih-lebih lagi lah boleh menilai cerita-cerita seperti ini. Baiklah, untuk ringkas, kita baca terjemahan dia sajalah. Bermaksud Ibnu Umar meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi ini dikaitkan dengan Nabi SAW. Ini besar masalahnya, besar. Hadis palsu, kita pun sekadar nak mengajar, nak bagi tahu, bukan nak sebar. Kalau sebar hadis palsu, dosa besar, memang dosa besar. Jadi bagaimana dengan Imam Ahmad sebar dalam kitab dia? Timbul persoalan itu. Jadi seperti saya sebutkan tadi, imam-imam ni kadang-kadang dia hanya memasukkan dalam kitab dia apa saja yang dia temui. Untuk menapis, itu kerja orang kemudian. Malah kalau yang tidak layak, jangan pergi. Kalau layak, boleh. Dan dia akan tahu, berdasarkan pendapat Imam Ahmad sendiri, dia akan dapat menilai sendiri. Dia tak akan keliru. Sesungguhnya Adam apabila diturunkan Allah ke bumi, berkatalah malaikat, "Oh Tuhan, adakah Engkau akan menjadikan manusia yang akan melakukan kerosakan di bumi dan menumpahkan darah? Sedangkan kami sentiasa bertasbih dan mentakdiskan-Mu." Kata Tuhan, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu." Para malaikat berkata, "Tuhan, kami lebih taat kepada-Mu daripada anak Adam." Berkata Allah kepada malaikat, "Kamu bawakanlah 2 orang dari kalangan malaikat untuk kuturunkan mereka ke bumi." Berkata Nabi SAW. Ini sebenarnya tidak Nabi kata, tak apalah, kita baca seperti yang ada. Maka menjelmalah Zuhrah sebagai seorang perempuan yang paling cantik di kalangan manusia. Ia datang kepada mereka berdua, maka mereka mengajaknya melakukan perbuatan sundal. Ia enggan kecuali mereka mengucapkan suatu ucapan syirik. Mereka pula tidak sanggup mensyirikkan Allah. Lalu menghilanglah perempuan itu. Kemudian ia datang pula dengan membawa bersama seorang kanak-kanak laki-laki. Harut dan Marut terus mengajaknya melakukan perbuatan sundal, tetapi ia tetap enggan kecuali kalau mereka berdua sanggup membunuh kanak-kanak lelaki yang dibawanya itu. Harut dan Marut tidak sanggup juga melakukannya, maka menghilanglah lagi perempuan itu. Akhir sekali ia datang dengan membawa semangkuk arak. Setelah diminta Harut dan Marut melakukan perbuatan sundal, ia tetap enggan kecuali kalau mereka minum arak.
yang dibawanya. Maka minumlah harut dan marut arak sehingga mabuk. Lalu mereka menyetubuhinya, kemudian membunuh kanak-kanak lelaki tersebut. Setelah sedar daripada kemabukan, perempuan itu berkata kepada mereka berdua, semua perkara yang kamu enggan lakukan sebelum ini telah kamu lakukan setelah kamu mabuk. Karenanya mereka diberi pilihan, sama ada mahu disiksa, ada kesalahan cetak tu tulis itu, harap baikilah, seksi pula disiksa sama ada mahu disiksa di dunia atau di akhirat. Mereka berdua memilih siksaan di dunia. Itu 1A, 1B pula. Contoh lain, Ibnu Jarir At-Tabari pula dengan isnad yang meriwayatkan hadis Nafi' daripada Ibnu Umar dalam versi yang sedikit berbeza daripada riwayat Ahmad tadi. Di bawah ini dikemukakan riwayat Nafi' berkenaan. Adalah kesilapan ataupun perbezaan ejaan itu sedikit banyak tu, harap baikilah. Kadang-kadang saya buat A2 Nafi', itu yang betulnya. Kadang-kadang satu itu susah. Rumi ni kan macam tu lah. Jadi kita tengok terjemahan dia. Bermaksud Nafi' meriwayatkan, katanya, pernah aku bermusafir bersama Ibnu Umar. Setelah berada di penghujung malam, beliau berkata, wahai Nafi', perhatikanlah, adakah bintang merah sudah muncul? Beliau berkata begitu 2 atau 3 kali. Apabila bintang itu muncul, aku berkata, ia sudah muncul. Ibnu Umar lantas berkata, tiada selamat datang kepadanya. Maka aku berkata, subhanallah, sebuah bintang. Maksudnya, ia hanya sebuah bintang yang tunduk, mendengar dan patuh, yakni kepada Allah. Kata Ibnu Umar, tidak, baikilah, tidak ku kata kepadamu melainkan apa yang telah ku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepadaku, sesungguhnya malaikat pernah berkata, oh Tuhan, bagaimana engkau bersabar atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia? Jawab Tuhan, sebenarnya aku telah menguji mereka. Kamu pula bebas daripada ujianku. Berkata malaikat, kalau kami berada di tempat mereka, niscaya kami tidak menderhakaimu. Berkata Tuhan, kalau begitu, kamu pilihlah 2 orang malaikat di kalanganmu. Kata baginda, mereka tidak cuai dalam pemilihan. Mereka akhirnya memilih Harut dan Marut. Jadi rujukan bagi 1A dan 1B tadi ini. Jadi banyak sebut. Saya sebut tadi satu-satu. Maknanya saya pilih teks dia. Yang lain-lain mungkin ada sedikit banyak beza dari segi lafaznya itu, tapi tetap ada benda itu, ya. Riwayat 1A dikemukakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jadi jilid berapa, muka surat berapa boleh tengok situ, ya. Ia dikemukakan juga oleh Abd bin Humaid di dalam Al-Muntakhab. Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Ilal, jilid 2 muka surat 69. Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Itu kitab sahih tu namanya Sahih Ibnu Hibban. Tapi ada benda macam ni. Sebab itu jangan kita ingat bila sebut sahih maka mesti sahih. Sebenarnya pada hakikatnya mengikut pandangan dan penilaian semua ulama tidak begitu. Mungkin pada pandangan setengah-setengah orang. Tapi kalau macam ni tak boleh ni. Macam ni ada. Macam mana? Sebab itu ulama tidak iktiraf dia kedudukannya tinggi macam Bukhari. Sebab itulah. Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dan Syu'abul Iman, ada rujukan itu muka surat jilid apa tu, untuk ringkas kita tak perlu baca lah. Ibnu Jarir At-Tabari Tafsir Jami'ul Bayan, dan riwayat 1B dikemukakan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, dan Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, jilid 8 muka surat 42. Dan di situ tengoklah rujukan. Di sini ada. Maknanya kitab-kitab ini adalah rujukan dan kitab muktabar Ahli Sunnah wal Jamaah itu secara umumnya.
Bukan tiap-tiap satu yang ada dalam tu, tapi secara umumnya dianggap sebagai kitab yang muktabar. Tiba-tiba ada dalam tu. Cuba bayangkan macam mana tak terkeliru kan. Baiklah, kita nak tengok komentar ini. Saya rasa insya-Allah berguna, walaupun kita ulang sebab kita sekarang ni ada nota. Boleh tengok sendiri. Dulu saya sebut begitu saja kan. Mungkin sempat catat atau tidak catat, wallahu a'lam lah. Dengan ada nota ni insya-Allah lebih mudahlah kita menghadamnya. Cuba kita tengok komentar. Ini saya utamakan sudut dirayat. Riwayat ada juga sebut, sebab sepatutnya kena nilai kedua, tapi saya tidak tekankan sangat itu. Walau bagaimanapun saya kemukakan juga, tidak sebagai alasan yang utama. Yang utama yang kita nak pelajari dan nak hadamkan hari ini ialah usul dirayat. Bagaimana cara kita nak menilai sesuatu cerita menggunakan logik, akal. Allah SWT bagi akal kepada kita, jangan sia-siakan akal. Sebab itu selalu dia sebut, inna fi dzalika la ayatan liqaumin ya'qilun. Ini ada tanda bagi orang yang berakal. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, misalnya. Ini adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Mana orang yang berfikir, dia boleh menilai. Allah SWT bagi akal kepada kita. Dan kita guna akal kita sendiri, kita tumpang juga akal orang-orang dahulu, orang-orang yang bijaksana, alim ulama kita. Apa kata mereka? Cuba tengok komentar terhadap riwayat 1A yang dikemukakan oleh Ahmad di dalam musnadnya. Kekarutan riwayat ini akan terserlah apabila dilihat dari beberapa sudut dirayat berikut. 1. Para malaikat itu berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih adalah makhluk Allah yang mulia, maksum, hebat, dan tidak melanggar atau membantah mana-mana perintah dan keputusan Allah kepada mereka. Apa yang tersebut di dalam riwayat ini pula menggambarkan sebaliknya. Cuba kita tengok, baca tadi, betul-betul dia lawan. Allah kata aku tahu, dia kata yang dia jawab, kami gini. Gini kau sifat malaikat, menurut akidah Islam, dan sebagaimana yang tersebut di dalam Quran dan hadis yang sahih? Tentu tidak. Bukan begitu. Itu cara kita menilai. Bila nampak malaikat tu lawan dengan Allah, lawan dengan Allah, itu bukan, tak betul. Riwayat itu adalah riwayat yang bermasalah. Apa yang tersebut di dalam riwayat ini pula menggambarkan sebaliknya. Riwayat yang seperti ini jika sahih sekalipun, sanadnya akan dihukum syaz oleh para ulama hadis. Ini kalau kita andaikan sanadnya sahih, kalau dia mengandungi benda-benda macam ni, macam itulah yang ulama kata hadis syaz. Hadis syaz sanadnya sahih, tapi kandungannya bercanggah dengan usul-usul, sekian banyak usul. Hadis syaz adalah hadis dhaif juga, mana tidak sempurna kesahihan dia. Sahih hanya dari sudut sanad. Ini kalau kita andaikan sanad dia sahih pun tak boleh kita katakan sahih juga, apalagi memang tidak. Riwayat syaz juga adalah satu bentuk riwayat dhaif yang tidak boleh dijadikan hujah dan pegangan. 2. Riwayat ini dan juga riwayat-riwayat lain seumpamanya mengandungi unsur-unsur dongeng dan khurafat yang langsung tiada tempatnya dalam Islam. Kena ingat, Islam bukan agama dongeng. Dongeng tak ada tempat dalam Islam. Ini cerita dongeng. Kenapa dongeng? Bintang tu manusia asalnya, jadi bintang, tukar jadi bintang. Atau bintang itu asalnya bintang, lepas tu kemudian jadi manusia. Mana ada macam tu? Nanti kita tengok banyak lagi ya. Yang ketiga, tidak mungkin para malaikat itu berkata, Tuhan, kami lebih taat kepadamu daripada anak Adam, setelah Allah berkata kepada mereka, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Kerana berkata begitu berarti membantah dan menyanggah keputusan Allah. Ia adalah suatu yang bertentangan dengan sifat semula jadi para malaikat. Ia juga bercanggah dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran tentang mereka, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Bermaksud mereka, yakni para malaikat, tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya.
Ini tak ada. Ini maknanya melawan tu, mendahului Allah. Allah kata aku lebih tahu, dia kata tidak, kami lebih taat lagi. Ini tak sesuai dengan malaikat. Empat, bukankah setelah Allah menunjukkan kebolehan Adam dari sudut ilmu kepada para malaikat, mereka mengakui kekurangan dan ketelanjuran mereka dalam pertanyaan sebelum itu? Ini kalau kita baca Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Dia baca itu, dia mengaku dah. Bila Allah SWT kata, tanya dia, ini apa dia tak tahu. Tanya Adam, semua boleh cerita. Jadi dia mengaku, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itulah yang dikatakan. Dalam keadaan ini tidak mungkin mereka sekali lagi bertanya tentang perkara yang sama. Ini dari segi logiknya. Logik itulah yang dikatakan dirayah. Usul dirayah, usul logik dalam menilai hadis. Ini sangat penting. Ini digunakan oleh ulama daripada dulu hingga ke hari ini. 5. Ayat 31-32 surah Al-Baqarah menceritakan peristiwa soal jawab di antara malaikat dan Allah tentang Adam itu telah berlaku di alam atas sebelum Adam diturunkan ke bumi. Sedangkan dalam riwayat tadi dia kata Adam turun ke bumi, itu baru berlaku cerita tu. Itu sudah bercanggah dengan Quran. Ini salah satu usul. Mana-mana riwayat yang bercanggah dengan Quran mesti diketepikan. Satu percanggahan dengan apa yang tersebut di dalam Quran dengan sendirinya membuktikan kebatilannya. 6. Dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, membunuh dan mensyirikkan Allah mustahil berlaku pada mereka, pada malaikat, kerana ia bercanggah dengan sifat semula jadi mereka yang sememangnya maksum. Maksum terpelihara daripada dosa. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras. Mereka tidak menderhakai Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan tetap pula melakukan apa yang diperintahkan. 7. Riwayat ini bercanggah dengan firman Allah yang berikut, ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzan munzirin. Tiadalah kami menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, dan pada ketika itu mereka, yakni yang ingkar, tidak akan diberi tempoh lagi. Menerima riwayat ini berarti menerima Allah ada juga menurunkan malaikat dengan kebatilan. Allah tidak menurunkan malaikat melainkan dengan bilhaq, dengan kebenaran. Kalau kita terima cerita ni, bermakna Allah ada juga menurunkan malaikat dengan kebatilan. Ini bercanggah dengan Quran. Mana-mana riwayat atau hadis yang bercanggah dengan Al-Quran tidak boleh dipakai. Ini tanda riwayat itu ada masalah. Riwayat itu adalah palsu. Yang ke-8, walaupun malaikat yang diutuskan Allah datang dalam rupa manusia, namun sama sekali tidak boleh dipercayai mereka mempunyai nafsu seperti manusia sehingga terdorong melakukan maksiat. Kalau manusia yang dipilih sebagai nabi dan utusan Allah pun maksum, padahal mereka mempunyai sifat-sifat kemanusiaan secara semula jadi, para malaikat itu tentu lebih-lebih lagi lah maksumnya, kerana mempunyai nafsu itu bukan sifat semula jadi mereka. Ini dari segi logiknya. Jadi malaikat ni yang kata dia datang berupa manusia apa semua tu, kita terima. Walaupun dia datang dalam rupa manusia, dia tak makan, dia tidak kahwin. Tak boleh kita kata dia turun berupa manusia jadi dia kahwin. Tak boleh terima macam tu. Nafsu dia tetap tak ada. Ini kepercayaan kita, akidah kita tentang malaikat. Begitu juga dia datang dalam rupa manusia, dia tidur. Tak akan begitu. Ini terbukti di dalam Quran.
Nabi Ibrahim bila dia pergi nak hancurkan kaum Lut, pergi singgah dekat rumah Nabi Ibrahim sebab ada juga kerja mereka situ, nak bagi berita gembira kepada Ibrahim akan dapat anak dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim pun hidangkan untuk tetamu dia ni. Faja'a bi'ijlin hanith, anak lembu panggang. Dia panggang, dia hidangkan. Dia pun mana Nabi Ibrahim pun tak kenal juga di peringkat mula-mula tu. Lama juga dia untuk buat sampai di rumah dia, sampai dia hidangkan itu. Bila begitu, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilai nakirahum wa awjasa minhum khifah. Bila dia tengok, sila makan. Nabi Ibrahim pun ambil, sila makan. Senyap, tak makan. Ini bukti walaupun dia berupa manusia, dia tidak akan buat apa yang menjadi sifat manusia tu. Tak boleh dipisahkan manusia, tak boleh, tak ada macam tu. Jadi dia tak holok tangan. Bila Nabi Ibrahim tengok tangan dia tak holok, mula Nabi Ibrahim rasa ini ada sesuatu yang pelik, dan mula timbul takut. Bukan takut mereka membunuh dia, tidak. Lepas tu dia tahulah, Allah bagi tahulah. Dia takut apa? Tak ada, mesti kerja besar ni apa. Memanglah nak menghancurkan kaum Lut. Dan dia cerita lah, itu tugas dia. Mari mereka tu, mari dalam dalam misi mereka itu. Jadi itu kita kata tak mungkin. Jadi kalau kata berupa manusia pun sekadar berupa begitu lah. Macam Jibril datang kepada Rasulullah dalam berupa sahabat dia yang bernama Dihya, rupa tu saja, sama. Tapi dari segi dia buang air kan, kejap saya nak pergi buang air misalnya, tak ada macam tu. Tak ada macam tu. Dia nak tidur ke, dia apa, kau dah makan ke, semua tak ada. Kalau tiba-tiba ada dalam mana-mana riwayat yang menyebutkan ada benda-benda macam tu, ketepikan saja. Itu riwayat yang tak betul, riwayat yang maudhu'. Cuba perhatikan mana-mana riwayat yang sahih. Malaikat pergi kepada 3 orang kan. Dalam hadis ada sebut cerita orang zaman dahulu. Yang seorang tu botak, yang seorang tu buta, yang seorang tu sopak. Dia tanya apa begini. Itu sekadar gitu cerita. Tapi nak kata makan ke, dia tidur ke, dia tak ada. Dia boleh mari kepada manusia biasa pun, malaikat. Itu bukan dia pergi kepada Nabi saja. Tetapi nak kata dia jadi mempunyai sifat manusia yang sempurna, tidak, bukan begitu. Sedangkan di sini siap lagi dengan minum arak, dengan berzina lah, dengan bunuh orang. Ini bukan perbuatan malaikat. Apalagi benda-benda itu kan salah. Dan kalau salah, macam mana, apa maknanya dia maksum? Maksum apa macam tu? Maksum tu dalam rupa dia yang asal, dan juga bila dia menyamar ataupun menjelma dalam rupa-rupa lain pun tetap maksum. Kita kena percaya begitu. Yang ke-9, redaksi riwayat menunjukkan peristiwa penurunan Harut dan Marut itu telah berlaku ketika Adam baru diturunkan ke bumi. Begitulah yang kita dapati dalam riwayat tadi. Ketika itu bilangan manusia hanya beberapa kerat sahaja. Perempuan yang menggoda mereka pula bukan dari keturunan Adam. Ia adalah jelmaan bintang Zuhra. Persoalannya, bagaimana pula ia datang dengan membawa bayi? Siapa pula bapa bayi itu? Itu persoalan. Jadi atau bintang ni dia tak ada bapa, boleh ada juga anak. Inilah yang mengarut tu, dongeng tu. Kalau nak kata dia anak Adam, tidak anak Adam. Anak Adam nama apa? Nama Zuhra? Tak ada. Anak Adam nama Zuhra? Tak ada. Dan siapa suami dia? Siapa lelaki yang membuatkan dia tu ada anak, dia bawa budak tu? Yang ke-10, dilihat dari sudut sebab itu saya utamakan sudut dirayat. Berapa banyak dah kita kemukakan dirayat. Riwayat ada juga, tapi saya tidak nak tekan banyak sangat di situ. Sebabnya biasanya dari sudut dirayat, kalau tak boleh bertahan, sudut riwayat pun kalau kita tengok memang begitu juga. Jadi saya rasa kena sebut jugalah, walaupun bukan tujuan asal buku ini, nota ini bukan tujuan asal. Tujuan asalnya nak menceritakan tentang usul dirayat, tetapi untuk menyempurnakan, melengkapkan
perbincangan ini, sebagaimana ulama-ulama kita dalam menilai sesuatu dia guna kedua-dua usul itu, maka saya pun kemukakan juga. Jadi cuba lihat dari sudut sanad juga riwayat ini tidak boleh dipertanggungjawabkan. Di dalamnya ada perawi bernama Musa bin Jubair Al-Ansari. Di dalam Taqrib At-Tahdzib, Hafiz Ibn Hajar berkata tentangnya mastur, yakni perawi majhul. Demikian juga kata Hafiz Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dinukilkan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzib At-Tahdzib sebagai berkata, la yu'rafu haluhu, tidak diketahui keadaannya. Tentang Musa tentang Musa bin Jubair ini, la yu'rafu haluhu adalah satu istilah yang digunakan untuk perawi yang majhul, perawi yang ulama-ulama pengkaji perawi ini tidak dapat kesan siapa dia. Kalau dia tu memang wujud, mesti mereka ditahu. Ini tidak diketahui, tiba-tiba ada nama. Ini diragui lah, tak boleh terima. Bila begitu hadis itu, kalau kita tak tengok dari sudut lain pun, tengok sudut perawi itu majhul saja, sudah jadi dhaif dah hadis itu. Kalau sudut tu saja. Sekarang ni kita sudah tengok banyak sudut dah, dia bukan sekadar dhaif, bukan sekadar dhaif. Perawi yang majhul ini bersendirian dalam meriwayatkannya. Lepas tu dia seorang-seorang saja yang meriwayatkan daripada Nafi'. Padahal Nafi' ni alim besar, anak murid Ibnu Umar, beribu-ribu anak murid dia. Kenapa tak ada yang meriwayatkan macam ni kecuali dia seorang? Dan dia seorang pun tak ada siapa pun yang kenal. Zuhair bin Muhammad yang menerima riwayat ini daripada Musa bin Jubair pula seorang perawi yang dipertikaikan. Bukan seorang dua ulama hadis mendhaifkannya. Para ulama bersepakat tentang dia ada meriwayatkan banyak riwayat mungkar. Riwayatnya juga bercanggah dengan riwayat Musa bin Uqbah yang lebih thiqah dan lebih kuat hafalan daripadanya. Musa bin Uqbah tidak meriwayatkannya daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Sebaliknya meriwayatkan daripada Salim, daripada Ibnu Umar, daripada Ka'ab Al-Ahbar. Jadi ujungnya sampai kepada Ka'ab Al-Ahbar, bukan sampai kepada Nabi. Jadi di situ perawi itu dah bercanggah dah di situ. Jadi kesimpulannya, riwayat ini tidak lebih daripada riwayat Israiliyat yang dinukilkan daripada Ka'ab Al-Ahbar, iaitu seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Setengah kata di zaman Sayyidina Abu Bakar, setengah kata di zaman Sayyidina Umar. Riwayat 1B pula yang dikemukakan oleh At-Tabari di dalam tafsirnya adalah sangat lemah. Di dalamnya terdapat beberapa perkara yang dengan jelas menunjukkan kepalsuannya, sama ada ditinjau dari sudut dirayat atau riwayat. 1. Menerima riwayat Ibnu Umar ini berarti menerima bahawa Nabi SAW memang percaya bintang Zuhra itu asalnya manusia dan seorang perempuan. Gitulah jadinya kalau kita terima. Ia disumpah Allah kerana dosa menggoda Harut dan Marut sehingga telah bertukar rupa lalu menjadi bintang Zuhra. Secara tidak langsung ia berarti menuduh Nabi SAW mempercayai dongeng dan khurafat. Padahal Rasulullah SAW itu diutus untuk menghapuskan dongeng dan khurafat yang tersebar di kalangan manusia. Ini bercanggah dengan pribadi Nabi kita. Kerja dia datang nak menghapuskan khurafat, tiba-tiba ini bawa khurafat pula. Mana boleh? Ini dari segi logiknya. 2. Berdasarkan sesetengah riwayat tentang kisah ini, bukan bintang Zuhra itu berasal daripada manusia, tetapi sebaliknya, perempuan yang bernama Zuhra yang telah menggoda Harut dan Marut itu pada asalnya adalah bintang Zuhra. Jadi terbalik, ada yang kata asalnya bintang Zuhra, ada yang kata asalnya manusia jadi bintang Zuhra. Jadi yang mana satu nak pakai? Di situ sudah ada percanggahan. Orang panggil ittirab. Ittirab ni tak tetap, sekali begini sekali gini. Yang mana satu yang betul?
Ia dijelmakan menjadi perempuan semata-mata untuk menguji dua orang malaikat yang dijelmakan dalam rupa dua orang laki-laki, iaitu Harut dan Marut. 3. Berdasarkan sesetengah riwayat pula, dikatakan Zuhrah bukan kerana asalnya bintang Zuhrah, bukan juga kerana ia setelah disumpah Allah menjadi bintang Zuhrah, tetapi kerana ia cantik, merah seperti bintang Zuhrah. Begitu pula ada juga versi macam tu. Yang keempat, keadaan ittirab, yakni tidak tetap dan tidak menentu. Tentang nama Zuhrah itu sahaja pun sudah cukup membuktikan kepalsuan cerita ini. Sama ada ia berpunca dari riwayat Ibnu Umar atau orang-orang lain. Ittirab di dalam kisah Harut dan Marut yang tersebar dalam beberapa versi itu terlalu banyak, sehingga dengan sebab ini sahaja pun sudah cukup untuk ia ditolak. Kan kalau dalam mahkamah, kan hakim ditanya ni saksi apa, oh ni kata begini, tanya ni pula lain pula cerita, dia tak akan sabitkan kalau macam tu. Tak akan sabitkan tuduhan ke atau dakwaan ke. Sebab apa? Sebab tak tetap tu, tak sama tu. Apa lagi kalau dikatakan orang yang sama, hari ni macam lain, esok macam lain pula, lagilah tak boleh pakai. Yang kelima, menjadi bintang Zuhrah itu suatu yang hina kah atau suatu yang mulia? Jadi bintang Zuhrah ni hina kah atau mulia? Itu persoalannya. Kalau hina, kenapa perempuan yang menggoda Harut dan Marut itu begitu beria-ia hendak menjadi bintang Zuhrah? Kalau hina, takkan nak jadi hina. Untuk itu pun tak terbaiki, ya. Untuk menjadi bintang Zuhrah lah ia telah menjual kehormatannya. Bukankah ia mensyaratkan kepada Harut dan Marut agar mengajarkan kepadanya ucapan yang dengannya ia dapat naik ke langit, dan atau berdasarkan sesetengah riwayat ia dapat menjadi salah satu bintang di langit. Jadi menjadi bintang di langit itu harapan dia, hasrat dia, kehendak dia. Mana takkanlah dia nak hina. Jadi kita kata mulia lah, jadi mulia. Kalau menjadi bintang Zuhrah itu suatu yang mulia pula, maka tetap timbul persoalan. Jadi sebab mulia lah nak tu, baik, kalau kita terima mulia pun jadi masalah juga. Apakah dengan disumpah dan dimurkai Allah, seseorang menjadi mulia? Jadi kalau kita kata mulia, mana disumpah oleh Allah, dilaknat oleh Allah tu jadi mulia lah. Takkan macam tu. Apa artinya Allah menyeksa dan menghukum orang-orang yang berdosa dengan memuliakannya di alam yang lain? Apa makna macam tu? Apa maknanya? Nak menyeksa dia tapi dengan memuliakannya, menyeksa dengan cara masuk dalam syurga. Apa macam tu? Tak ada seksa kalau macam tu. Kalau begitu, elok sekalilah manusia itu melakukan dosa supaya ia dimuliakan oleh Allah. Jadi macam tu. Sebab tu kita tak boleh terima. Banyak sangat dari segi dirayatnya, ini tak boleh pakai. Yang keenam, kalau Zuhrah perempuan yang menggoda Harut dan Marut itu asalnya ialah bintang Zuhrah, berarti ia bukan manusia, bukan anak cucu Adam dan Hawa. Kalau begitu, kenapa ia dihukum dan dimurkai? Dan kalau tidak manusia, kenapa dia dihukum dan dimurkai? Adakah menurut ajaran Islam selain manusia dan jin juga mukallaf yang terikat dengan hukum hakam agama? Itu persoalannya. Yang ketujuh, kalau diandaikan perempuan yang menggoda Harut dan Marut itu memang manusia asalnya, di manakah tempat yang sepatutnya ia dihukum? Bukankah di neraka atau di dunia ini saja? Dengan menghukumnya menjadi bintang Zuhrah, adakah dosanya akan hilang dan tidak perlu lagi ia masuk neraka? Gitu ke jadinya? Jadi ada pula cara Allah SWT nak menghapuskan dosa ni dengan tidak menghukumnya di dalam neraka, tapi hukum di lain. Jadi bintang ke atau jadi benda-benda lain ke? Adakah patut masuk akal ke benda macam ni? Di mana lagi tempat seksa itu? Di mana lagi? Yang ke-8,
Mempercayai perempuan yang menggoda Harut dan Marut bertukar rupa menjadi bintang Zuhrah atau sebaliknya akan mendorong manusia mempercayai inkarnasi atau awagaman sebagai satu akidah. Akidah ini bercanggah sama sekali dengan akidah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain sebelumnya. Satu pintu besar kesesatan akan terbuka seluas-luasnya, di mana manusia mungkin mempercayai setiap yang maujud di sekelilingnya merupakan jelmaan makhluk lain yang telah wujud sebelumnya. Kalau macam ni teruk jadinya rusak lah. Jadi yang menangnya bukan Islam, agama Buddha, agama Hindu yang menang. Sebab apa? Dia bertukar. Mula dia manusia, tukar jadi ular, lepas tu bertukar jadi bintang pula, lepas tu bertukar jadi benda lain pula. Jadi, kalau macam tu, semua di sekeliling kita ni hakikatnya tak tahulah macam mana, apa asalnya. Yang kesembilan, di dalam sanadnya ada dua orang perawi yang lemah. Pertama, Husain atau Sunaid bin Daud. Kedua, Faraj bin Fadalah. Imam-imam hadis seperti Ahmad, Abu Daud, Abu Hatim, An-Nasai dan lain-lain menganggap Sunaid dhaif. Gurunya Faraj bin Fadalah juga dhaif. Imam Ahmad mengatakan dia mengemukakan hadis-hadis mungkar daripada perawi-perawi mu'tabar. Ini masalah. Dia guna nama orang baik-baik, dia bawa cerita-cerita yang kadu. Ini orang ni. Bukhari dan Muslim mengatakan Faraj bin Fadalah perawi munkarul hadis. Abu Hatim dan Hakim pula mengatakan hadisnya tidak boleh dijadikan dalil. Ibnu Hibban mengatakan dia meriwayatkan hadis-hadis dhaif menggunakan sanad-sanad yang sahih. Ini teruklah penyakit dia ni. Jadi ini semua ada dalam kitab yang saya tuliskan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, ini contoh banyak lagi, banyak lagi, tapi kita pilihlah. Yang kedua, As-Suyuti menyebutkan bahawa Ibnu Rahawai dan Ibnu Mardawai meriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu az-zuhra fa innaha hiya allati fatanat al-malakain Harut wa Marut. Bermaksud Allah melaknat az-zuhra kerana dialah yang menggoda dua orang malaikat Harut dan Marut. Rujukan, tengok situlah, saya sudah bagi dah di situ. Cuma kita nak tengok komentar dia selepas tu. Apa artinya? Satu, apa artinya Allah melaknat bintang Zuhrah? Adakah bintang satu makhluk mukallaf? Yang makhluk yang terikat dengan hukum hakam agama? Bukankah makhluk mukallaf itu hanya jin dan manusia sahaja menurut ajaran Islam? Salah satu ciri makhluk mukallaf ialah adanya kemampuan memilih padanya. Itu ciri makhluk mukallaf. Jin atau manusia, dia ada itu. Adakah kemampuan memilih itu pada bintang Zuhrah? Bintang Zuhrah ni ada kemampuan memilih ke? Kalau Allah memilihnya menjadi manusia dalam rupa seorang perempuan untuk menguji dua malaikatnya, itu semata-mata sebagai alat untuk berlakunya ujian Allah terhadap mereka berdua. Kenapa pula ia dilaknat dan dikutuk? Kalau begitu, layaklah setiap benda atau perkara yang dijadikan sebab oleh Allah untuk menguji hamba-hambanya itu dikutuk dan dilaknat. Jadi begitulah masalahnya. Jadi begitu. Jadi segala kuman yang menyebabkan penyakit itu dikutuk juga, dilaknat oleh Allah. Malakul maut yang menyebabkan manusia mati itu pun boleh juga dilaknat. Kenapa macam tu? Sebab itulah kita tak boleh terima macam itu. Yang kedua, kalau dikatakan Zuhrah itu memang manusia dari keturunan Adam dan Hawa, dari keturunan Adam dan Hawa, maka begitukah caranya Allah menghukum manusia yang berdosa? Begini caranya, dengan menjadikannya bintang di langit. Macam mana pula dengan bintang-bintang lain di langit itu? Adakah semuanya berasal daripada manusia berdosa yang telah dihukum Allah? Kalau tidak semuanya, maka bagaimana dapat dibezakan antara manusia berdosa yang dihukum Allah dengan yang tidak? Bintang-bintang itu kan banyak. Apakah kita akan menganggap semuanya ini manusia asalnya?
Yang salah jadi Tuhan hukum dia, jadi bintang. Atau kalau kita kata tidak semua, macam mana kita tahu yang ni nak tahu macam mana? Banyak kemuskilan, kebuntuan untuk nak menerima cerita-cerita macam ni, tak boleh. Yang ketiga, jika dilihat kepada kisah Harut dan Marut dalam beberapa versinya, tidak jelas Zuhrah yang menggoda mereka. Jadi kenapa sampai salah begitu sekali Zuhrah ni? Padahal kalau kita tengok dalam beberapa versi, tak nampak dia menggoda, tak nampak pun. Apa yang berlaku ialah Harut dan Marut telah tergoda dengannya. Itu. Mereka lah yang mengajaknya dan memujuknya melakukan perbuatan perbuatan sumbang. Zuhrah pada asalnya hanya sekadar membawa kesnya ke hadapan Harut dan Marut yang menjadi hakim. Itu je saja asalnya. Lalu mereka terpaut hati dengannya. Tidak tersebut sama sekali bentuk-bentuk godaannya terhadap Harut dan Marut. Kalau ada pun hanyalah kecantikan semula jadi yang sememangnya dikurniakan oleh Allah kepadanya. Itu saja. Jadi kenapa sampai dikutuk dia, dilaknat dia sampai dia tukar menjadi bintang? Kalau macam tu, ada seorang perempuan yang cantik, tak ada kesalahan apa-apa dia, orang lain tergoda dengan dia, jadi dia patut dilaknat lah. Padahal dia tidak menggoda pun, orang lain tergoda dengan dia sebab dia cantik. Siapa yang buat dia cantik? Kalau macam tu, kenapa disalahkan dia? Ini masalah dalam riwayat-riwayat ni. Yang keempat, sanad hadis ini dhaif semuanya. Di dalam sanad rujukan yang diberikan di atas terdapat perawi yang sangat teruk. Dia ialah Jabir bin Yazid bin Al-Harith Al-Ju'fi. Tokoh-tokoh hadis seperti Asy-Sya'bi, Zaidah, Sa'id bin Jubair, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, Ayyub As-Sakhtiyani, Abdurrahman bin Mahdi, Ibrahim Al-Jawzajani, Ibnu Khidash dan lain-lain mengatakan ia pendusta dan Syiah Rafidah. Ini perawi ni. Imam Abu Hanifah dilaporkan berkata, tidak pernah aku bertemu dengan orang yang lebih kuat berdusta daripada Jabir. Tidak aku kemukakan pendapatku, melainkan ia ada saja mengemukakan asar yang hadis tentangnya. Lalu saya bagi pendapat saya, dia bukan nak bagi pendapat dia, hadis lebih lagi. Ada saja dia. Jadi orang macam ni yang ada dalam cerita ni, yang bawa cerita ni, mana boleh dia mengikut kaedah ulama hadis dari sudut riwayat. Bila terdapat di dalam sanad sesuatu hadis tu perawi pendusta, maka hadis yang diriwayatkannya tu dihukum maudhu'. Itulah yang dikatakan hadis maudhu' tu. Seorang saja ada. Kalau yang lain tu tidak perawi bermasalah, seorang saja ada, sudah dihukum dah. Bagaimana ulama menghukum hadis ini maudhu'? Salah satunya itu perawi dia tu pendusta. Seorang saja ada, sudah cukup dah. Apalagi kalau banyak. Habis itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Ibnu Jarir At-Tabari dengan isnad yang meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata mereka berdua. Jadi ini asar. Dua tadi hadis yang dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini contoh daripada sahabat, bukan sampai kepada Rasulullah. Maknanya sahabat kononnya juga terlibat dalam penyebaran cerita-cerita macam ni. Ini sebenarnya satu usaha memburuk-burukkan sahabat, menghina sahabat. Jadi sahabat-sahabat ni suka benda dongeng macam ni, ataupun sebarkan hadis palsu, tak takut neraka. Padahalnya Nabi sudah mengancamkan orang yang menyebarkan hadis palsu itu dengan neraka. Kira-kiranya mereka tak takut lah. Jadi kesimpulannya, kenapa mereka tak takut? Tak ada kesan lah pengajaran Rasulullah tu selama 23 tahun. Quran itu tak ada keberkatannya, tak ada kelebihannya. Sebab apa? 23 tahun pun tak ada kesan. Sahabat tu tetap tak takut neraka. Gitulah jadinya. Jadi siapa yang tak pandai? Allah tak pandai, Nabi tak pandai. Dia pergi ke situ akibatnya. Dia pergi ke situ. Jadi kita baca maksud dia saja. Apabila ramai anak Adam
dan mereka melakukan maksiat, para malaikat bumi dan bukit buka mendoakan keburukan untuk mereka dengan berkata, Tuhan, jangan biarkan mereka. Di dalam satu versi lain, mereka berdoa begini, Tuhan, binasakanlah mereka. Jadi ada beza. Maka Allah mewahyukan kepada para malaikat bahawa sesungguhnya aku hilangkan, yakni tiadakan syahwat dan syaitan dari hati-hatimu. Kalau aku biarkan kamu mempunyai sifat-sifat itu, niscaya kamu juga berkelakuan seperti mereka, yakni manusia lah, seperti manusia. Mereka, yakni para malaikat di dalam hati masing-masing berkata, kalau diuji, tentu mereka akan dapat mengawal diri. Jadi malaikat ni jenis tu, jenis tu digambarkan nak lawan lah, macam lawan lah Allah, tak mahu mengaku kalah. Maka Allah mewahyukan kepada mereka bahawa pilihlah 2 orang yang terbaik di kalangan kamu. Mereka memilih Harut dan Marut. Setelah mereka berdua diturunkan ke bumi sebagai hakim, diturunkan juga kepada mereka Zuhrah. Diturunkan, maknanya daripada alam lain, bukan dalam dunia. Jadi bintang Zuhrah lah, dalam rupa seorang perempuan Farsi. Mereka memanggilnya Bedukht. Berkata perawi, kemudian mereka melakukan perbuatan sumbang dengannya. Para malaikat sebelum itu hanya beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Setelah berlaku perbuatan keji daripada Harut dan Marut itu, barulah mereka beristighfar kepada penduduk bumi. Mula kepada orang yang beriman saja mereka beristighfar. Bila tengok, oh memang patutlah manusia ni, tengok orang kita kena kecundan, baru mereka itu beristighfar kepada penduduk bumi. Akhirnya Harut dan Marut diberi pilihan antara azab di dunia dan di akhirat. Mereka memilih azab di dunia. Rujukan, itu rujukan. Tak apalah, tengok tu komentar. Komentar itu yang penting. 1. Seperti telah disebutkan sebelum ini, para malaikat itu menurut kejadian semula jadinya tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi ayat tadi, tengok sekali lagi ayat tadi. Tak mungkin malaikat ni musuh jawab siapa macam tu. Setelah Allah bagi tahu kepada dia gini-gini, jawab lagi. Tak mungkin macam tu malaikat. Bermaksud mereka, yakni para malaikat, tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka pula hanya mengerjakan apa yang diperintahkannya. Soalnya, di mana ada perintah Allah kepada mereka supaya mendoakan keburukan dan kebinasaan terhadap manusia di bumi? Mana ada perintah? Bila tak ada perintah, macam mana dia boleh mendahului Allah? Ya Allah, binasakanlah penduduk di bumi. Oh Tuhan, hilangkanlah, lenyapkanlah mereka ini. Macam mana mereka boleh kata begitu? Di mana ada perintah Allah kepada mereka supaya mendoakan begitu? Tidakkah ini bermakna mendahului Allah? Sedangkan mendahului Allah itu bukan sifat malaikat. Sifat manusia bolehlah, jin bolehlah. Bagaimana mereka mendahului Allah dalam perkara ini, sedangkan Allah telah berfirman, la yasbiqunahu bil qaul. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam riwayat ini dan juga riwayat-riwayat lain tentang kisah ini, Allah kononnya menyuruh para malaikat memilih 2 orang yang terbaik di kalangan mereka. Cuba perhati di situ, yang terbaik. Pilih yang terbaik. Tuhan kata begitu dalam riwayat-riwayat. Tiba-tiba mereka memilih Harut dan Marut. Seolah-olahnya Harut dan Marut lah yang terbaik. Harut dan Marut lah yang terbaik dan terpilih di kalangan mereka. Sedangkan yang terbaik di kalangan mereka ialah Jibril, Mikail dan Israfil. Tiba-tiba Harut dan Marut keluar nama. Bukan Harut dan Marut itu yang terbaik, terpilih. Jika dilihat kepada salah satu daripada beberapa tafsiran bagi perkataan Harut dan Marut yang tersebut di dalam firman Allah,
ayat 102 surah Al-Baqarah, ternyata ada ahli tafsir mentafsirkannya dengan Jibril dan Mikail. Ada. Dalam sekian banyak tafsir-tafsir itu, ada yang mentafsirkan Harut dan Marut Jibril dan Mikail. Sebab itu yang terpilih. Dalam riwayat ni kata pilih, bawa yang terbaik. Dalam tafsir ada sebut. Bagi penulis, ini sebenarnya adalah satu bentuk tabarra terhadap Jibril dan Mikail. Tabarra ialah pernyataan rasa benci dan permusuhan terhadap seseorang, tidak terbaiki itu, baikilah. Dengan apa cara sekalipun. Itu hakikat tabarra. Tabarra itu dia istilah Farsi. Dalam bahasa Arabnya al-bara'ah. Satu konsep, iaitu menyatakan kebencian dan permusuhan terhadap seseorang atau mana-mana golongan yang kita anggap patut dibenci. Itu al-bara'ah. Tahukah anda siapakah yang amat bencikan Jibril dan Mikail? Jawabnya, Yahudi dan Syiah. Di kalangan umat terdahulu sebelum Nabi kita, Yahudi. Di kalangan umat Muhammad pula, Syiah. Jadi maknanya kita boleh kesan cerita ni mari mana. Kita boleh kesan daripada beberapa perkara. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahawa Allah memusuhi orang-orang yang memusuhi Jibril dan Mikail, para malaikat dan utusan-utusan Allah. Mereka dihukum Allah sebagai orang-orang kafir. Memusuhi Jibril dan Mikail dan malaikat menjadi kafir, bukan main-main. Siapa yang kata? Allah kata, bukan fatwa mana-mana ulama. Allah yang kata. Tiba-tiba di sini cara dia nak menyatakan kebencian dia terhadap Jibril dan Mikail, dia berselindunglah sedikit guna Harut dan Marut. Tapi di sebalik itu Harut dan Marut tu Jibril dan Mikail lah. Dia nak menghina dan menjatuhkan kedudukan Jibril dan Mikail. Dalam ayat ini, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Aduwwun lil kafirin. Sesiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi orang macam ini kafir. Jadi jelas, mana kita tengok benda-benda ni puncanya orang kafir. Orang yang memusuhi rasul-rasul, memusuhi Jibril dan Mikail. 3. Di bahagian akhir riwayat 3 di atas tersebut, para malaikat sebelum itu hanya beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Setelah berlaku perbuatan keji daripada Harut dan Marut itu, barulah mereka beristighfar kepada penduduk bumi. Kenyataan ini bercanggah dengan dua hakikat berikut. Ia bercanggah tu. Kerana dia bercanggah tu menunjukkan palsu cerita ni. Kita tak boleh terima. Setelah di permulaan riwayat disebutkan begini. Cuba kita perhati riwayat tadi. Riwayat yang ketiga tadi, apabila ramai anak Adam dan mereka melakukan maksiat, para malaikat bumi dan bukit mungkar mendoakan keburukan untuk mereka dengan berkata, Tuhan, jangan biarkan mereka, atau Tuhan, binasakanlah mereka. Itu doa semua sekali. Malaikat, bumi dan macam-macam lagi tadi. Bukankah hujung riwayat itu nampak terlalu tidak ngah dengan permulaannya? Kita guna bahasa biasa lah. Nampak tak ngam. Di permulaannya nampak dia benci itu sampai mendoakan keburukan untuk manusia. Tapi di akhir itu dia istighfar pula. Begini ke caranya? Nampak tak sesuai.
Permulaannya tidak sesuai dengan peranan dan kedudukan malaikat. Sebab apa? Tuhan belum perintah lagi supaya dia doakan. Dia sudah doa keburukan untuk mereka. Ini mendahului Allah, sedangkan malaikat itu tidak mendahului Allah. Hujungnya pula sesuai. Hujungnya sesuai. Mendoakan, beristighfar untuk manusia itu sesuai. Memang dalam Quran antara kerja malaikat ini istighfar untuk manusia-manusia. Betul itu. Tapi kepala dia tu tidak sesuai. Beginilah yang dikatakan kepalanya kepala ikan, tetapi ekornya ekor lembu. Macam ni lah. Jadi dusta lah. Mana ada kepala ikan ekor lembu? Tak boleh terima macam tu. B. Tetapi apakah artinya setelah berlaku perbuatan keji daripada Harut dan Marut itu, barulah mereka beristighfar kepada penduduk bumi? Cuba kita fikir, macam mana dulu istighfar untuk orang-orang mukmin saja. Setelah Harut dan Marut itu melakukan dosa, mereka istighfar untuk semua penduduk bumi. Bukankah ada sekian ramai orang-orang yang tidak beriman di kalangan mereka? Di muka bumi ni ramai yang tidak beriman. Bukankah Allah telah melarang orang-orang yang beriman daripada beristighfar kepada orang-orang kafir? Lihat ayat 113 surah At-Taubah. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dalam ayat tu cuba tengok situ. Jadi makna Allah melarang beristighfar kepada orang-orang kafir. Tiba-tiba malaikat ini istighfar kepada semua penduduk bumi. Ini bercanggah dengan Quran. Bercanggah dengan Quran. Bagaimana pula mereka boleh melanggar perintah Allah? Bukankah para malaikat itu satu makhluk yang tidak menderhakai Allah? Kalau Allah tak bagi, dia buat. Itu makna menderhakai Allah. Sedangkan mereka itu kan maksum. Bila maksum, macam mana boleh melakukan macam tu? Ini sudah satu penderhakaan. Yang keempat, Harut dan Marut telah memilih azab di dunia. Mereka sehingga hari kiamat disiksa di dunia ini. Menurut sesetengah riwayat, mereka disiksa secara songsang dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas di dalam sebuah telaga di Babil. Babil ni di Iraq. Babylon di Iraq. Persoalan timbul tentang telaga tempat mereka disiksa secara songsang itu. Di manakah letaknya? Kalau kata suruh cari dalam semua Iraq tu pun boleh cari lagi. Ini kan satu kawasan saja. Macam mana orang tak bertemu? Kalau betul-betul ada. Oh, kita kata dulu nampak. Sekarang ni tak nampak. Macam mana orang dulu nampak? Dia ada mata sama seperti kita juga. Di mana letaknya? Ini sebab dia kata sampai kiamat. Kalau dia kata sampai dulu tak sempat dengan kita, tak apalah, kita tak boleh tengok dah habis dah siksaan dia. Tapi ni sampai kiamat kita masih ada. Kenderaan-kenderaan semakin maju, semakin canggih. Semua orang pergi. Tak ada tempat yang tak pergi. Round dunia, tiap-tiap hari pusing dunia. Tak bertemu ni. Macam mana? Kalau orang zaman dulu naik unta patutlah kita. Ni segala kecanggihan yang ada. Kira-kira je boleh cari dengan GPS. Boleh ni. Kira-kira je. Tapi di mana nak cari? Dia boleh kesan dalam kawasan yang tidak seluas mana tu. Sebab dikatakan di situ. Babil kepada manusia yang hidup di zaman serba canggih ini bukanlah luas sangat. Kenapa ia tidak pernah ditemui sesiapa pun hingga ke hari ini? Ini satu benda yang kita kena selalu guna. Cuba tengok cerita Khidir, Nabi Khidir. Dikatakan masih hidup lagi, sana kemari dia pergi. Kenapa kita tak nampak? Itu persoalannya. Sebab dia kata hidup lagi. Kalau dia kata sudah mati, habislah cerita. Kita tak boleh tengok dah.
Ini dia kata hidup lagi. Saya malam tadi mari, dia kata. Khadir bagi tarekat ini ijazah. Ramai yang dakwa macam tu. Kalau dia ada, sepatutnya menjadi tarekat tu, perhatian orang tu. Sebab orang zaman bila lagi tu, mesti nak berkenalan. Kita pun nak tengok, oh penuh Malaysia ni jadi jadi sasaran pelancongan kalau ada di Malaysia, katakanlah begitu. Tapi kenapa tak nampak kalau dia ada? Kalau kita kata, oh dia sekarang ni alam gaib, macam mana kita boleh kata begitu? Sejak bila dia masuk ke alam gaib? Sebab dalam kisah Nabi Musa, dia bertemu. Lepas tu bukan Nabi Musa saja yang nampak dia, yang kenal dia. Orang atas kapal tu ramai, bukan main tu. Bila tengok dia dengan Nabi Musa, dia bukan kenal Nabi Musa. Orang ramai tak kenal Musa. Orang kenal dia. Kerana kenal dia tu, mereka tumpankan biar naik dan bagi percuma. Macam mana orang nampak? Sejak bila dia tak nampak? Itu persoalan. Sebab ini penting. Sebab dia kata hidup, berjumpa, dia pakaian dia macam mana? Dia jahit baju sendiri ke? Atau dia pergi bertemu dengan tukang jahit mana-mana? Pakaian dia pakaian dulu ke pakaian sekarang? Fashion dulu ke fashion sekarang? Banyak perkara akan timbul. Sebab itu Imam Bukhari kata Khadir tu tak ada, mengarut semua, mati dah. Cuma orang sufi suka sangat dia dengan Khadir ni. Selalu Khadir bertemu dengan Khadir lah sana sini. Orang mengandung ni tengah padang pasir ni, tak ada doktor, tiba-tiba mari satu orang. Siapa dia? Khadir. Orang yang sesat dalam hutan, mari dia tunjuk jalan. Siapa dia? Ini Khadir. Zaman Nabi pun dia ada. Tapi macam mana orang biasa dia boleh pergi tolong? Tiba-tiba zaman Nabi dulu perang apa, dia tak pernah pergi. Dia boleh pergi. Kenapa dia tak pergi? Banyak sangatlah percanggahannya. Ini tentang Khadir tu saya sudah tulis juga dah. Saya tak ingat dah nota berapa dalam Sahih Bukhari. Saya sudah tulis dengan panjang lebar. Dari segi logiknya kita tak boleh terima. Kemudian dari segi sanadnya, cerita-cerita dia tak ada satu pun yang sahih. Macam mana nak terima? Sampai macam akidah pegangan tu. Sama juga ini. Bila dia kata sampai kiamat, dia seksa di situ. Di mana? Yang orang dulu tahu di situ tu macam mana, dia nampak ke tidak? Kalau dia tidak nampak, macam mana dia kata? Dia dakwa. Kalau dia nampak, sepatutnya kita nampak jugalah. Sepatutnya. Tidak kata setelah sekian-sekian tahun jadi gaib. Ini cerita apa ni? Tak boleh jadi macam tu. Yang kelima, bintang Zuhrah kononnya diturunkan kepada mereka, jadi Harut dan Marut, dalam rupa seorang perempuan Farsi. Dalam rupa seorang perempuan Farsi. Siap dengan nama disebutkan Bedukh. Tadi kan kita baca tadi riwayat tadi. Kalau orang tak tahu bahasa Farsi, dia tak tahu apa tu, apa Bedukh, boleh jadi nama dia saja. Itu bendanya. Kadang-kadang dengan kita mengetahui bahasa tu lebih mudah kita mengesan benda ni mana punca. Siap dengan namanya disebutkan Bedukh. Dalam bahasa Farsi, Bedukh itu sendiri berarti bintang Zuhrah. Bintang Zuhrah, kita kata bintang Zuhrah, kita ambil Arab. Dalam bahasa Farsi Bedukh itu apa? Bintang Zuhrah kan? Jadi dongeng ni sama juga, benda sama juga, cuma nama lain. Jika dilihat kepada susunan perkataannya, maka ia sebenarnya terbentuk daripada dua perkataan. Pertama B, artinya ialah tanpa, tidak tidak mempunyai. Itu makna B. Kedua Dukht, artinya ialah anak perempuan. Jadi arti Bedukh ialah gadis atau perempuan yang tidak atau belum mempunyai anak perempuan. Daripada kenyataan ini dapat difahami bahawa dongeng Harut dan Marut itu adalah hasil kombinasi sampah saraf pemikiran Yahudi, Israiliyah dan bangsa Parsi purba Majusi. Ini asas cerita dia. Lepas tu kalau kita tengok, dia kata Bedukh tak ada anak, tapi anak tadi ada anak lelaki. Dia bawa, dia suruh bunuh tu. Macam mana boleh suruh bunuh anak dia sendiri?
Dalam versi yang lain, sebenarnya dia suruh bunuh, bukan suruh bunuh budak tu. Ada orang yang ternampak dia melakukan perbuatan sumbang tu dengan harut dan marut. Jadi harut marut takut pecah rahsia tu, dia bunuhlah orang tu. Jadi itulah yang dikatakan ittirab, tidak tetap, sekali begini sekali begini. Yang mana yang betul? Kalau kamu nak terima pun, yang mana yang paling sahih? Terbukti kalau kita perhatikan, lebih kurang sama saja taraf dia. Bila lebih kurang sama taraf dia, inilah orang panggil ittirab. Kalau ada yang lebih, itu boleh jadi tidak ittirab, kita pakai yang itu. Ini tidak, lebih kurang sama. Kalau sama, semuanya tak boleh dipakai, buang. Buang, masukkan dalam tong sampah saja. Yang sebenarnya cerita-cerita ni adalah gabungan daripada dua pemikiran musuh Islam, Yahudi dan Majusi. Sebab itu kalau kita tengok dalam setengah-setengah versi tadi ada dia sebut perempuan Farsi paling cantik. Ini macam pujian, memanglah mereka tu cantik, tidak dinafikan, tetapi sebut tu nak angkat itu, angkat bangsa tu. Kemudian nama dia tu berparsi. Nama dia tu berparsi. Jadi ini semua menunjukkan siapa sebenarnya di belakang yang buat cerita-cerita macam ni. Dan jelas kepada kita kalau kita tengok sejarah, musuh Islam ni 2-3 tu. Sebab itu Nabi selalu kata, manusia ini dijadikan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua kejadian manusia ni suci asalnya. Dua bapanya lah menjadikannya Yahudi, yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. 3 kan? Dua bapa lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, Kristian ataupun Majusi. Ini musuhnya, mereka dendam. Jadi cara nak memburukkan Islam, mereka kaitkan benda-benda ni, rekaan-rekaan yang mengarut ni, kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitkan dengan Islam. Dan kalau kita terima, bermakna kita terima najis orang lain, yang orang buat sampah sarap, untuk mengotorkan fikiran kita. Padahal untuk kesihatan mental kita tak boleh ada benda-benda macam ni. Orang-orang yang ada benda-benda macam ni, sampah sarap macam ni, dia akan teruk jadinya. Dia tidak akan dapat menilai kehidupannya dengan betul kalau ada sampah sarap macam ni dalam kepala dia. Sebab itulah kepentingan usul dirayat itu sangat penting. Bagi saya, ia macam membina, membentuk satu pemikiran yang bersih, yang baik, dan dapat menilai dengan sempurna apa-apa yang kita hadapi menggunakan akal yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Jadi yang ada di sini hanya setakat ini. Sebenarnya macam saya sebut tadi, sambungan dia ada lagi, beberapa buku surat lagi. InsyaAllah itu akan kita dapati dalam nota yang kelima nanti bersama dengan usul yang kelima dan seterusnya. Jadi di situ saya sebut benda ni, benda ni bukan ada di dalam Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat itu saja, tidak. Ada di dalam kitab Bible sekarang. Macam mana dia menghina Nabi Sulaiman. Dia mengatakan Nabi Sulaiman itu sudah jadi kafir, sembah berhala. Dalam Bible yang ada sekarang. Jadi Nabi Sulaiman lah yang mengajar sihir. Inilah yang dinafikan dalam Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman yang mengajar sihir. Kerajaan dia yang begitu hebat itu tegak di atas sihir. Jadi apa salahnya kalau kita belajar ilmu sihir? Dia bawa ke situ. Itulah Quran membersihkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak mengajar sihir yang penuh dengan kekufuran itu. Sulaiman tidak kafir. Tapi Bible yang ada sekarang ni, sampai sekarang ni, sebenarnya membawa cerita yang sama, memburukkan nabi-nabi daripada keturunan mereka sendiri. Kalau tidak kerana Islam, tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa Quran ini, Nabi yang mulia itu sudah jadi begitu hina, begitu teruk, dihinakan oleh pengikut dia sendiri. Sebab itulah nampak sangat Islam ni sebagai penyelamat, pembela, pembersih. Nampak sangat. Dan kita tak boleh harap agama-agama lain yang ada tu, sebab apa, mereka pun sendiri cemar sangat, kotor sangat, walaupun namanya kitab suci. Gitulah hakikatnya. Saya akan kemukakan insya-Allah. Sebenarnya saya sudah tulis tapi takut tebal sangat masuk di sini.
saya fikir kita masuk dalam nota yang kelima lah itu. InsyaAllah boleh lihat di situ. Setakat itulah dulu untuk kali ini. Mungkin kita boleh bincang usul ini insyaAllah. Wallahu a'lam. Ya. Tanya apa sebenarnya tafsir yang sebenar yang ayat itu, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Itulah yang saya bincangkan selepas ini. Tak masuk lagi. Jadi punca di mana? Yang ada dalam Quran satu tempat saja, Harut wa Marut. Satu tempat. Dan apa maksud sebenarnya? Dan penyelewengan ini berlaku puncanya kerana ada riwayat-riwayat ini. Kalau tak ada riwayat ini sebenarnya tak ada sebut pun dalam Quran itu. Dan boleh diselesaikan dengan mudah sangat. Itu kita akan lihatlah akan datang apa tafsiran yang sebenar, apa pendapat ulama tentang Harut dan Marut. Dulu saya rasa saya sudah sebut, tapi sepintas lalu kan, sepintas lalu ada beberapa pendapat tentang Harut dan Marut. Dia malaikat, ada yang kata dia manusia, ada yang kata dia orang baik, manusia tapi baik, ada yang kata dia manusia jahat. Ada beberapa pendapat, itu akan kita bincangkan nanti insyaAllah. Ada lagi? Tanya satu taksiran. Dia mengatakan yang Allah berfirman yang dia tanya malaikat, dan manusia disebut tapi malaikat tak disebut tu. Apa dia maksud dia? Oh, itu tentang ilmu. Ilmu. Jadi bila Allah SWT nak jadikan manusia, diberitahu juga kepada malaikat itu sifat-sifat lebih kurangnya. Jadi malaikat ada tanya, adakah nak jadikan jenis makhluk yang macam ni yang menumpahkan darah? Dia pun dia pelik lah. Dia pelik dengan kejadian Tuhan yang akan dibuat itu. Tiba-tiba Tuhan kata dia lebih tahu. Kemudian kelebihan ni makhluk atau kejadian baru dia manusia ni. Lepas tu Allah SWT pun buat Adam. Lepas tu dia nak uji, nak tengok betapa Adam ini patut dibuat untuk menyatakan sekian banyak sifat Allah. Kalau tidak, sifat Allah tu tak akan nyata. Kan Allah ni kan ada banyak sifat tu tak akan nyata kalau tidak wujud manusia. Lalu Allah SWT bagi ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Jadi Allah SWT pun ajar sekian nama kepada Adam. Ajar sekian nama kepada Adam. Kemudian dia kemuka kepada malaikat. Dia tanya, ini apa? Tak boleh jawab. Tak tahu. Tanya Adam boleh jawab satu-satu, tapi nama semua. Ini dari segi kajian bahasa pun sangat sebenarnya jauh begitu. Kenapa dia sebut nama? Sedangkan dalam bahasa itu dia bukan nama saja. Dia ada perbuatan kan? Kata kerja, kata perbuatan, sendi, nama dan sebagainya. Kenapa nama saja? Itu panjang, itu cerita lain. Tapi nak ceritanya, kira-kiranya mengikut ahli-ahli tafsir, semua yang ada ni Allah SWT bagi tahu dah kepada Adam. Kipas misalnya, aircon, tak ada zaman dia, tapi dia tahu. Cuma bila dia dikeluarkan daripada syurga, banyak lupa. Tapi dalam kita kata naluri dia, hati nurani dia ada tersimpan. Sebab itu mudah anak-anak cucu dia dapat benda-benda itu. Sampai masa dia mudah tercetus saja dapat. Sebab sebenarnya benda itu sudah tertanam dalam jiwa Adam. Tapi hikmat Allah SWT bila mari ke dunia, dia lupa banyaklah. Itulah dikatakan, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Dia terlupa, sifat lupa tu ada. Antaranya dia, tapi terlupa maknanya dia adakan pengetahuan asalnya tahu, cuma terlupa. Banyak dah yang dia terlupa tu. Bila terlupa, sebut saja, mudah teringat. Sebab itu anak cucu dia begitu sifatnya. Jadi yang dia ajar tu benda-benda macam tu, yang malaikat tak tahu. Di situ malaikat nampak, barulah dia kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak tahu kecuali apa yang kamu ajar kepada kami saja. Yang kamu bagi tahu kepada kami, setakat itulah yang kami tahu. Selebih daripada itu tak apalah, dan Tuhan nak buat juga tak apa. Itu maksudnya. Jadi ilmu lah, kelebihan Adam ini dari sudut ilmu. Ilmu dia tu hebat. Kenapa? Kerana dia ada nafsu, dia ada akal. Bukan macam malaikat, dia ada akal saja, nafsu tak ada.
Sebab itu dia tak ada perlu ilmu. Kemudian dia boleh pergi ke satu tempat dengan mudah. Kita ni tidak, susah. Sebab itu kena fikir. Kena fikir nak naik ke atas, penat kita ni tingkat 3, maka buat lift. Kalau jin tak perlu lift, nak buat apa? Dia terbang sekejap naik. Tak payah lift, tak payah tangga. Di situlah terbentuk wujudnya satu tamadun di kalangan manusia. Sebab Tuhan buat dia tu dalam keadaan lemah. Bila lemah, ada nafsu, ada apa tu, di situ mula nak timbul rekaan, pemikiran, kajian. Itu sebabnya. Itu hikmah di sebalik kejadian Adam. Lebih Adam kerana ilmu dia. Dalam Quran itu sebut gitulah. Atau apa maksud tadi? Mungkin saya betul. Ya. Ada lagi? Ya. Ada tak dalam hadis sahih malaikat ni jenua selain pada manusia lelaki ataupun dalam bentuk asal? Macam mana? Malaikat dalam hadis sahih yang lain, malaikat ni menjelmakan diri sebagai selain daripada manusia lelaki ataupun bentuk yang asal. Biasanya disebutkan begitu. Disebutkan rupa lelaki, rupa manusia, tapi dalam bentuk binatang itu tak ada. Kalau ada jin, lebih sesuai dengan jin. Lebih sesuai dengan jin. Ada satu orang tu, ustaz, dia yang menjaga saya sebenarnya semasa duduk di luar negara dahulu. Dia meninggal dunia lah. Dia cerita kepada saya, sebelum dia mati dia koma beberapa bulan. Dia koma. Dalam masa tu dia cerita, ada satu kumpulan macam beruk, macam monyet besar. Apa kita kata, chimpanzee ke apa, yang besar tu. Mari. Dia bukan kata apa, kamu kalau nak hidup lagi, kata dia, nak hidup lagi, baca ini, kata dia. Baca ini. Dia pun ajarlah baca tu bahasa Arab. Memang dia kata dia duk baca itu. Saya tak ingat pula yang dia cerita kepada saya. Dia kata baca ini, ringkas saja. Bacaan itu tidak salah, macam minta dengan Allah sembuh. Jadi dia pun baca itu, baca sampai dia sedar. Lalu dia bertemu dengan saya. Lepas tu dia bertemu dengan saya. Dia kata, apa agaknya? Apa ni? Makhluk apa ni yang mari ni? Sebab kalau beruk atau apa ni kita kata lain-lain lah, chimpanzee dan sebagainya, ini macam mana dia bercakap macam tu, dan nampak macam cerdik, ajar benda macam ni, dengan bahasa Arab yang betul apa semua. Macam mana? Jadi dia bincang dengan saya. Dia tanya, malaikat ke? Atau sebab dia belajar juga, dia pun ustaz juga. Malaikat ke ataupun ini jin? Bagi saya, yang setakat yang saya tengok, saya katakan dia lah, malaikat di dalam rupa perempuan pun tak ada. Tak datang. Kalau ada dalam rupa lelaki, apa lagi nak berupa dalam bentuk binatang-binatang ini, tak ada disebutkan. Sama ada dalam rupa asal atau rupa lelaki. Lelaki tu tak kira lah. Lelaki mungkin ada yang kita kenali, macam sahabat Nabi tu, Dihyah tu memang dikenali. Mungkin juga tidak dikenali. Tapi dalam rupa yang lain tak ada. Kalau kita nak kata binatang pun tak ada juga. Yang lebih sesuainya bagi saya, sebab ada dalam Bukhari. Saya cerita dengan dia. Bagi saya nampak itu jin. Jin yang Allah SWT hantarkan kepada kamu, mudah-mudahan untuk kebaikan, untuk sementara waktu. Sebab apa? Dalam Bukhari ada satu kumpulan macam beruk itulah, beruk yang besar begitu. Mereka sedang merejam sesama mereka. Ada seekor beruk tu kena rejam sampai mati. Jadi dalam Bukhari dia buat contoh ini contoh rejam. Jadi orang-orang muskil kata, kenapa buat dalil dengan beruk? Kan beruk tu bukan makhluk mukallaf. Apa maknanya? Adakah terbukti hukum rejam tu semata-mata dengan bawa cerita beruk? Jadi jawapannya, kenapa Imam Bukhari guna juga yang itu? Sebab pada hakikatnya dia bukan beruk biasa. Kalau beruk biasa, mana ada mukallafnya? Mana ada berzina, tidak berzina? Allah SWT tak akan hukum, kecuali dia jin. Bila berzina, maka ada hukuman itu. Cuma kali itu Allah SWT nak tunjukkan kepada manusia. Ini berlaku di zaman dahulu lah.
dalam Bukhari ada sebut. Jadi tujuan nak ceritanya iaitu boleh berlaku dan hukuman itu dijalankan. Kenapa dijalankan? Sebab mereka juga mukallaf seperti manusia. Jadi cuba tengok di situ, dia adalah rupa macam tu juga. Dan itu jin, bukan malaikat. Bagi saya nampak itu jin. Dan tidak jadi salah. Jin pun berapa ramai yang Islam kan. Kadang-kadang Allah SWT nak tolong kita ni macam-macam cara. Dengan cara menghantar jin ataupun lain-lain pun boleh. Yang lebih sesuainya saya kata jin. Sebab apa ada dalam Bukhari begitu. Sebab kalau jin, kalau beruk atau monyet biasa, tak ada semua tu taklif tu, hukum terikat dengan hukum ini, kesalahan ini, berdosa apa, tak ada semua tu. Yang bila ada sebab dia jin dan dia berupa dalam bentuk beruk pada ketika itu ada. Kalau malaikat ini sejauh yang kita tahu tak ada. Dan itu secara tidak langsung menunjukkan manusia itu mulia. Sebab malaikat hanya berupa dalam rupa itu. Dalam rupa itu. Dan begitu juga malaikat itu dalam rupa tu dia berupa lelaki. Cuba tengok Maryam bila nak pergi tiup yang dikatakan roh tu supaya mengandung tu, lelaki juga pergi, bukan perempuan. Dalam bentuk lelaki. Dan tidak ada sebut perempuan yang mari kepada perempuan. Kalau kita nak kira yang sesuainya perempuan lah. Tapi malaikat dia tidak ada nafsu, tidak ada apa. Kalau dia datang dalam bentuk lelaki pun tidak jadi masalah sebenarnya. Tidak menimbulkan apa-apa keraguan dan kebimbangan apa-apa, tak ada. Sebab mereka tak ada nafsu, cuma rupa saja. Gitulah ya, wallahu a'lam. Ada lagi ya. Sebenarnya kita ni jadual kita dimaklumkan 9.30. Harap maklumlah akan datang. Kalau dulu kan kita lewat sikit. Jadi ini sepatutnya mengikut jadual kita sudah pukul 11.30. Jadi kita mula 9.30 insya-Allah. Seterusnya harap maklumlah. Ada lagi? Kalau tak ada kita setakat itulah ya. Saya pun nak berangkat lah. Wallahu a'lam.